Aku Amir. Aku orang yang paling sibuk dekat sekolah ni. Semua benda aku kena buat. Tengoklah, waktu rehat je baru sempat nak buat kerja sekolah. Nasib baik ada peneman. Kejap. Nanti dia datang. Amir. Weh, kau tak jadi ni. Sibuk lah. Banyak kerja sekolah kan. Itulah kau. Sikit-sikit kerja sekolah. Aku nak teman kau ni. Tapi tak tahu nak buat apa. Wih, ada buku lah. Aku teman kau. Aku tak pernah kisah pasal semua orang, kecuali Daniel. Semua tempat aku pergi, mesti dia ada. Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Terasa lagi 2 minggu. Banyak lagi kerja belum siap ni. Amir. Tunggu aku nak pergi tandas. Amir. Malam ni aktiviti kita bebas kan? Dah dekat pondok, jom. Jom. Tapi aku haus lah. Gedegang dulu jom. Cepatlah. Jom. Ada kosong lah. Jom. Weh Amir. Sebenarnya aku nak cakap sesuatu. Dekat pondok lah. Okey lah. Amir. Pasal sesuatu tadi. Kan? Sekejap. Aduh. Kerja aku belum siap lah. Esok lah Daniel. Tapi Amir 1 minit je. Nak siap lah ni. Sikit lagi. Aku nak esok lah. Yelah, aku tunggu kau. Perhatian kepada semua pelajar dan menyertai latihan. Amir. Pasal semalam aku nak cakap tu kan. Boleh tak kalau aku cakap sekarang? Aduh. Latihan aku dah mula lah. Dah, tapi 1 minit je Amir. Boleh lah. Nantilah. Yelah. Daniel. Kita aku jual berbayar. Boleh. Apa Daniel ni? Hutang-hutang pula. Penat. Daniel. Main lah Daniel. Tak apa, kau main lah. Aduh Daniel, tak best lah. Tak apa. Kau main eh? Aku jom. Apa tanya lu? Bilalah aku nak bagi tahu kau ni, Meh? Daniel, awak seorang je lagi tak bayar yuran PIBG ni. Macam mana Daniel? Awak ada apa-apa masalah ke? Sebenarnya kan jadi. Ina. Kau nak apa ni? Tak terus tak? Dia ni pindah. Betul-betul lah weh. Dia dah pindah. Tak tahu. Kenapa nak pindah pula? Kita aku dengar yang satu. Kesian tu. Assalamualaikum, Amir. Aku cuma perlukan 1 minit je daripada kau. Aku dah lama nak bagi tahu kau benda ni. Tapi kau selalu tak ada masa untuk aku. Aku sebenarnya ada penyakit jantung dari kecil lagi. Tapi makin lama makin teruk. Aku minta maaf tu, Amir, kalau selama ni wujudan aku buat kau rasa rimas. Daniel, baik Daniel. Tapi Amir, aku sayang kau. Daniel! Selamat tinggal, Amir. Semoga kita berjumpa lagi. Kalau bukan dekat dunia, dekat syurga ya.